Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Hafni Syazwani binti Syahrul Riza, berusia 12 tahun dari Sekolah Rendah Kebangsaan Datuk Naning Alor Gajah, Melaka. Anda suka makan coklat? Jom dengarkan resensi sebuah buku yang ingin saya sampaikan yang berjudul Ada Apa Dengan Coklat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 oleh Chapter 96 yang dicetak oleh B.S. Prince Sedian Berhad. Nama penulisnya ialah Alia Umairah, iaitu seorang penulis wanita yang berjaya di Malaysia dan kini menetap di Kuala Lumpur. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik. Salah satu sebabnya ialah saya sendiri suka makan coklat dan saya tertarik untuk membelinya apabila ternampak buku ini semasa pameran buku antarabangsa di Kuala Lumpur. Buku ini mengandungi 140 muka surat. Selain itu, kulit buku ini juga menarik kerana dihiasi ilustrasi yang comel dan berwarna-warni. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami dan sesuai dengan umur saya. Ianya menaikkan lagi semangat saya untuk membacanya. Baiklah, saya akan menceritakan sebuah ringkas tentang buku yang saya baca ini. Buku yang mengandungi 13 bab ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang gadis yang bernama Nadia. Hidup beliau penuh dengan cabaran, pengalaman dan liku-liku hidupan yang menjadikan beliau lebih matang dalam meneruskan sisa hidupnya. Nadia sangat menyukai coklat. Entah sebab itu makanan dari coklat, warna coklat atau hal lain yang berbau coklat. Coklat juga selalu digambarkan sebagai suatu bentuk kehangatan yang sangat digemari, terutama kehangatan silaturahim keluarga. Maka dari itu, ia menyebut kehangatan dan kasih sayang di dalam keluarganya dengan sebutan coklat. Tetapi coklat Nadia hilang ketika ibu dan ayahnya bertengkar dan keluarga mereka tidak harmoni seperti dulu lagi. Pernikahan mereka berada di hujung tanduk. Semenjak itulah Nadia tidak pernah lagi merasakan isi coklat yang dahulu sangat digemari di dalam keluarganya. Semuanya berubah menjadi putih yang dingin dan tidak berwarna. Lama kelamaan Nadia tidak betah lagi terus berada di dalam situasi itu kerana baginya usia sepertinya harus mendapat kasih sayang secukupnya dan sewajarnya, terutama dari ibu dan ayahnya. Tetapi sebaliknya, ibu dan ayahnya kerap bergaduh, sibuk dengan kerja, lantas tidak mempedulikan Nadia lagi. Akhirnya, Nadia mengambil keputusan untuk membawa diri kerana sedih dengan keadaan yang berlaku. Namun tidak sanggup sebenarnya untuk dia kehilangan kedua-dua orang tuanya. Ibu dan ayahnya Nadia tersentak dengan keputusan anak mereka. Berkat doanya tidak putus serta kesabarannya tinggi, akhirnya ibu dan ayah Nadia kembali berdamai dan mereka hidup bahagia. Ibu ayahnya telah tersedar akan kesilapan mereka kerana lebih mementingkan ego sendiri. Mereka saling memohon maaf antara satu sama lain dan menghidupkan kembali kemesraan dalam keluarga mereka. Melalui cerita ini juga, coklat menjadi simbol yang mewakili harapan, kebahagiaan dan juga konflik. Ia adalah asam garam kehidupan. Dalam cerita ini, watak utamanya bernama Nadia menyedari bahawa untuk menemui kebahagiaan, beliau perlu menerima kenyataan dan takdir hidupnya serta belajar memberi dan menerima dengan ikhlas. Pengajaran yang boleh kita ambil dari cerita ini adalah sabar. Kita perlu meletakkan kesabaran pada tahap yang memaksimumkan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Hormat juga adalah pengajaran dari cerita ini kerana walaupun sedih dengan keadaan ibu ayah yang sering bergaduh, namun Nadia tetap menghormati kedua orang tuanya. Nadia kembali suka menikmati coklat
untuk menceriakan hari-harinya. Semoga kawan-kawan juga gembira mendengar resensi buku yang saya sampaikan. Untuk ceritanya lebih mendalam, kawan-kawan boleh dapatkan buku cerita ini di kedai buku berhampiran atau mencari di atas talian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.